Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati warga LTAT sekalian. Pertama sekali terima kasih kerana meluangkan masa untuk hadir ke sesi taklimat pada hari ini di mana kita akan membincangkan satu inisiatif penting iaitu Pelan Izora, singkatan kepada Exit Offering Resettlement Assistance. Saya memohon maaf kerana tidak berkesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai perkara ini secara bersemuka dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya akui kaedah ini mungkin bukan saluran terbaik untuk berkomunikasi dengan anda semua. Oleh yang demikian, pintu pejabat saya sentiasa terbuka sekiranya ada yang ingin berjumpa dengan saya nak berbincang dengan perkara ini. Saya yakin anda semua telah mendengar pelbagai khabar angin mengenai Izora, namun kadang-kadang khabar angin ini mungkin tidak tepat dan boleh menimbulkan persepsi yang salah di kalangan kita. Jadi saya berharap klip video serta penerangan daripada Ketua Pegawai Kewangan selepas ini akan dapat memberikan gambaran yang jelas serta kefahaman yang tepat kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan Izora. Apakah itu Izora? Izora adalah peluang untuk kaki tangan yang layak berdasarkan skim perkhidmatan LTAT yang sedia ada untuk memilih persaraan awal secara sukarela dengan penambahan insentif kewangan. Berdasarkan skim, warga LTAT yang layak untuk memilih persaraan awal adalah wanita berumur 45 tahun ke atas, manakala lelaki pula berumur 50 tahun ke atas. Secara ringkas, Izora adalah satu skim persaraan awal pilihan LTAT sedia ada yang akan dibayar bersama pakej kewangan tambahan yang akan kita bentangkan pada hari ini. Jadi, saya tekankan sekali lagi, Izora adalah sukarela. Di sini saya akan ulang sekali lagi, Izora bukanlah satu program pemberhentian kerja yang biasa kita dengar, seperti VSS ataupun MSS. Ianya adalah sukarela bagi mana-mana kaki tangan yang layak. Jadi kepada warga LTAT yang layak dan berminat, boleh mendapatkan sendiri anggaran dan borang daripada pihak Jabatan Modal Insan bermula hari ini untuk membuat pengiraan, analisa dan penilaian masing-masing secara teliti sebelum membuat keputusan. Dan jika ada warga LTAT yang layak tidak memilih Izora pula, anda tidak perlu risau apa-apa. Tiada tindakan ataupun perception yang akan dikenakan kepada anda dan kita bekerja macam biasa di LTAT. Jadi apakah sebab kita adakan Izora ni? Jawapannya ialah daripada tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Dalam beberapa sesi kopi bersama KE, saya telah menerima soalan seperti akan ada atau tidak skim insentif untuk persaraan awal. Perkara yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan bangkitkan melalui Employee Experience Survey yang kita telah jalankan pada tahun 2024 yang lepas. Ini menunjukkan ada sebahagian daripada kita yang sudah bersedia untuk memulakan fasa baru dalam kehidupan, sama ada cucu ataupun kebun. Pelan Izora adalah landasan untuk memberi ruang kepada warga LTAT yang bersedia untuk bersara awal dengan menawarkan insentif tambahan supaya yang memilihnya dapat bersedia menghadapi masa depan insya-Allah lebih baik selepas bersara dan juga bersara dengan keadaan yang lebih mampan. Untuk pengetahuan semua, Izora telah diluluskan oleh lembaga LTAT pada 28 Ogos yang lepas dan juga sesi libat urus telah pun diadakan di peringkat kementerian-kementerian pengawal dan juga pihak kepentingan ataupun stakeholders yang lain. Secara ringkas, kesemua stakeholder LTAT tiada halangan dengan pelaksanaan Izora ini kerana adalah berdasarkan prinsip sukarela, tiada paksaan, ada inisiatif insentif kewangan tambahan yang adil di atas pengekalan segala hak yang terakru kepada anda sekalian yang sedia ada melalui skim perkhidmatan. Satu soalan yang mungkin bermain di dalam pemikiran semua warga LTAT pada masa ini adalah adakah LTAT berada di dalam kedudukan kewangan yang kukuh?
Jawapannya adalah ya. Kita mempunyai aliran tunai dan kedudukan kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan Izora tanpa menjejaskan operasi, yang lebih utama lagi tanpa menjejaskan komitmen kita kepada pencarum-pencarum kita. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, pada setiap masa LTAT memang ada mengetepikan rizab untuk kos persaraan semua warga LTAT yang layak dari segi membayar gratuiti, gantian cuti rehat dan lain-lain kemudahan persaraan yang berkaitan, terutamanya perbelanjaan perubatan yang merupakan kos selepas persaraan yang terbesar untuk warga LTAT yang layak. Jadi atas sebab kedudukan kewangan LTAT berada pada tahap yang baik, maka kita boleh melaksanakan Plan Izora ini. Perkara utama yang saya ingin tekankan pada hari ini ialah berkenaan hak dan faedah kaki tangan yang bersara awal. Saya faham bila kita bercakap tentang persaraan, ianya boleh menimbulkan rasa bimbang. Soalan seperti apa yang akan jadi kepada saya adalah satu persoalan yang normal. Sehubungan itu, LTAT akan memastikan semua hak warga LTAT akan kekal terpelihara tanpa ada sebarang pengurangan atau usikan. Apa-apa yang termaktub di dalam skim perkhidmatan kaki tangan akan terus terpelihara dan dihormati tanpa pengurangan, tiada kompromi. Sebaliknya, kita menambah nilai dengan pampasan tambahan Izora yang dirangka dengan adil untuk membantu mengukuhkan kedudukan kewangan mereka yang memilih untuk bersara lebih awal. Warga LTAT sekalian, seperti mana ucapan-ucapan yang telah saya sampaikan sebelum ini, saya ingin mengulangi dan mengaplikasi prinsip-prinsip TACT. Thoughtful, kita perlu menilai semua maklumat dan tidak terburu-buru membuat keputusan dengan mempertimbangkan kesan jangka pendek dan juga jangka panjang serta mendengar pandangan pelbagai pihak yang berkaitan. Accountable, memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tindakan dan keputusan yang kita buat, termasuk hasil yang baik maupun hasil yang kurang baik. Considerate, sentiasa peka terhadap keperluan, perasaan dan kepentingan orang lain juga sebelum kita mengambil apa-apa tindakan. Dan akhir sekali, thorough, melaksanakan tugas dengan penuh ketelitian, memastikan tiada perkara penting yang kita terlepas pandang. Plan Izora ini adalah contoh bagaimana kita mengaplikasikan TACT kerana ianya dirancang dengan teliti, mengambil kira semua faktor yang terlibat dan juga dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga adil. Aspirasi LTAT masih tetap sama, iaitu menjadi organisasi pelaburan dan juga pengurusan dana yang moden dan berprestasi tinggi, menyediakan perkhidmatan terbaik untuk pencarum kita iaitu Angkatan Tentera Malaysia ataupun ATM, dan membina budaya kerja yang progresif dan juga inklusif. Saya ingin menyatakan kepada warga LTAT yang tidak berada di dalam skop Izora, iaitu yang belum mencapai umur persaraan pilihan, dengan kemajuan otomasi dan artificial intelligence ataupun AI, kita juga perlu bersikap realistik terhadap perubahan landscape kerja di mana peranan mungkin menjadi berlebihan atau redundant. Ini bukan sesuatu yang unik terhadap LTAT, tetapi satu trend di peringkat nasional dan global. Pada suku pertama tahun hadapan selepas Izora selesai, mungkin berlaku sedikit perubahan di mana kita akan melalui fasa setiap individu akan berasa a little bit stretch. Mungkin ada terjadinya situasi di mana seorang pekerja perlu menampung beban kerja 1.5 atau 2 atau 2.5 orang. Keadaan ini akan cuba kita stabilkan secepatnya mungkin. Oleh itu, bagi mereka yang kekal bersama LTAT, kita semua harus bersedia untuk dilatih, unlearn, relearn, reskill. Dan mungkin perlu bersedia juga untuk dialihkan ke unit lain, jabatan lain, atau mungkin kita ambil a bigger consideration mungkin terhadap anak-anak syarikat atau investing companies berdasarkan keperluan organisasi dan juga talent masing-masing. Ianya adalah sebahagian daripada komitmen LTAT untuk memastikan setiap warga LTAT kekal relevan, berdaya saing
dan mempunyai peluang yang untuk terus berkembang dalam kerjaya masing-masing. Di sini saya ingin memberi jaminan bahawa kepimpinan LTAT akan memainkan peranan kami sepenuhnya untuk terus membimbing dan memastikan semua warga LTAT mempunyai sokongan yang diperlukan untuk berjaya. Warga LTAT sekalian, saya sedar setiap daripada anda telah mencurahkan tenaga, masa dan komitmen untuk menjadikan LTAT seperti yang kita lihat hari ini. Izora ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk memastikan kelestarian organisasi dan pada masa yang sama menghargai jasa anda semua. Saya percaya dengan kefahaman dan sokongan semua, kita mampu melaksanakan inisiatif ini dengan lancar dan penuh integriti. Selepas ini, pihak Jabatan Modal Insan akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang terma dan syarat-syarat Pelan Izora. Saya telah meminta pihak Jabatan Modal Insan ataupun Human Capital Department supaya memastikan semua proses Izora dilakukan secara telus dengan maklumat yang tepat dan juga sokongan yang lengkap. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.